I jalan-jalan, I ternampak ada brand new items dekat JJJ. Itu yang memborong. Yang pre-love DC Comic. I beli baju merah putih ni sebab nak match dengan papa dia. Because every time dia nampak baju merah putih dalam robok, dia akan cakap papa. Gap juga. Suka anak I pakai stripes. Sally. Suka dress up anak I. Bear lah apalah. Ni RM7 je. Saya sendiri pilih baju car. Nak cari-carilah baju cars. Lepas tu new item. Bomel baju car. This one size 110, which I think is a bit big for him. Dia boleh pakai lama. Dia sumbatkan baju ni semua dengan hanger dia sekali. Tulis hi. Dia ambil size 80. RM15 je baru. Comel. Keluar. Tengok material dia. Ni RM10 saja. Ada bear kat tepi poket kocek dia. Comel lah ni. Very vintage tau colour dia. Cantik sangat. RM15. Ni top. Dinosaur. RM10. Ni baju lembu. RM5. Sebab dia tak banyak baju cars, so that's why I beli banyak car untuk dia. RM10. Cars lagi. Ni ada ambulance semua. Warna grey. RM10. I suka colour dia. Vibe Halloween. Ada pumpkin semua. Orange. RM10. Ni cantik juga. Cars lagi. RM15. Yang button kat bawah. Ni comel dinosaur. Ni dia tak ada. Dia tak pernah ada baju dinosaur. RM15. Ni tiger. Dia sekarang tengah nak belajar. Tapi dia panggil Epen. RM20. Carrot ke? I tak tahulah ni carrot ke apa. Tapi banyak baju tidur lah untuk dia. Sebab I pakaikan dia baju 3 ke 6 bulan and dia masih muat. RM15. Happy. RM15 juga. Okay. Banyak ke tak banyak. Siapa yang rajin menyelam tu, pergilah ke JJJ secepat yang mungkin. See you in my next video. Bye-bye.